Hari ni Aiman nak bawa korang tengok satu rumah semi di corner lot di Seksyen 9 Shah Alam yang harganya sangatlah below market value, sangat jauh, dan yang paling penting sekali, view belakang rumah ni menghadap Kelab Golf Shah Alam. Nak tengok? Nak tahu berapa harga dia? Korang tunggu sampai habis video. Okey? Jom. Kalau korang tengah cari rumah yang besar, eksklusif dan juga harga yang memang below market value, ini dia pilihan yang jarang-jarang sekali muncul di Seksyen 9 Shah Alam. First thing yang buat rumah ni memang rare, compound dia besar gila. Korang tengok berapa banyak kereta boleh parking, dan juga view belakang rumah ni terus menghadap padang golf KG Sas. Tenang, private dan juga memang premium. Ini adalah corner lot 2 tingkat semi di Seksyen 9 Shah Alam dengan tanah 5,900 square feet dan juga build up 3,200 square feet guys. Dalam rumah pula ada 8 bilik dan juga 4 bilik air. Memang sangat sesuai lah untuk family korang yang besar. Dan juga kalau korang fikir untuk investment, nak buat homestay ke, nak buat Airbnb ke, layout besar macam ni memang perfect. Market value rumah dekat area ni 1.9 juta ringgit Malaysia. Tapi owner nak lego 1.2 juta je guys. Beza dia hampir 700,000. Memang susah lah nak dapat. So kalau korang nak rumah landed yang besar, view yang cantik, ataupun nak buat pelaburan di Seksyen 9 Shah Alam, cepat-cepat DM saya sekarang. Rumah ni confirm ramai gila yang nak. Memang macam goreng pisang panas baru angkat berkuali. Jualan lelong, apa lagi durian runtuh. Itu cepatlah DM saya.